Dalam pada itu, Trump pada Isnin memaklumkan bahawa kerja pembinaan sebuah ruang serbaguna di White House telah dimulakan dan sayap timur kediaman Presiden itu sedang melalui proses pemodenan sepenuhnya. Menurut Trump, beliau berbesar hati menjadi Presiden pertama yang memulakan projek tersebut tanpa sebarang kos kepada pembayar cukai di Amerika. Beliau turut menjelaskan bahawa sayap timur yang sepenuhnya berasingan daripada White House sedang dimodernkan sepenuhnya sebagai sebahagian daripada proses berkenaan dan akan menjadi lebih indah selepas kerja pemodenan selesai. Trump memaklumkan kepada pemberita pada September lalu bahawa kerja pembinaan telah dimulakan walaupun pada ketika itu tiada bahagian bangunan White House yang dirobohkan. White House mengumumkan bahawa projek pembinaan Dewan Acara baru yang dianggarkan menelan belanja $250 juta Amerika telah dibiayai sepenuhnya melalui sumbangan sektor swasta termasuk syarikat gergasi teknologi seperti Apple, Microsoft dan Coinbase. Awal bulan ini, barisan para penyumbang dana yang terlibat dalam projek tersebut telah menghadiri majlis makan malam bersama Trump di White House.